Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nur Adiana, pegawai fizioterapi Klinik Kesihatan Bangi. Hari ini kita akan buat senaman untuk warga emas yang merangkumi flexibility, mobility dan kekuatan. Okay, kita mulakan senaman kita dengan senaman pernafasan lah. Apa-apa senaman pun kita start dengan senaman pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam ikut hidung dan hembus ikut mulut. Kita mula tarik nafas ikut hidung. Hembus ikut mulut. Okay, lagi sekali. Tarik nafas ikut hidung. Hembuskan ikut mulut. Okey, bagus. Kita mulakan dengan pergerakan leher. Pandang atas setinggi yang boleh. Tahan. Okey, bagus. Tunduk ke bawah. Okey, pandang depan. Pandang ke kanan. Pandang ke kiri. Anggaran kiraan 5 ke 8 saat. Okay. Gerakkan sendi bahu ke hadapan. 5 kali. 3, 4, 5. Kita tolak ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, relax. Luruskan tangan kanan, tarik perlahan tangan ke atas. Tahan. Turunkan ke bawah. Okey, teruskan dengan tangan sebelah, tarikkan perlahan tangan ke atas. Okey, turunkan ke bawah. Okey, bagus. Kita teruskan, angkat tangan, dua-dua tangan, genggam sekuat yang boleh. Genggam, buka. Genggam sekuat yang boleh, buka. Ulang, genggam sekuat yang boleh, buka. Okay. Bawa tangan ke atas, kita ulang, genggam sekuat yang boleh, buka. Kita genggam sekuat yang boleh, buka. Genggam, buka. Okay, kita teruskan bahagian pinggang dan kaki. Pinggang, pegang tangan kanan ke pinggang kanan, bawakan badan ke arah kanan. Okay, bagus. Relax, tukar tangan. Okay. Sekarang silangkan kaki kanan di kaki kiri. Okay, duduk pastikan jangan terlalu belakang, jangan terlalu tengah lah, pastikan duduk depan-depan sikit. Bawa badan ke depan. Tunduk. Tahan. Luruskan badan. Ini sekarang tukarkan kaki. Hilangkan kaki kiri. Bawa badan ke hadapan. Pastikan rasa tegang pada bahagian punggung lah. Okey, bagus. Kita teruskan dengan kaki, lutut, pegang kaki, naikkan ke atas. Okey, tukar kaki. Kita teruskan. Luruskan kaki kanan, pastikan lutut dalam keadaan lurus, perlahan-lahan bawa badan ke hadapan. Pastikan rasa tegang pada bahagian belakang lutut dan belakang peha. Tahan. Okey. Sekarang tukarkan kaki kiri, luruskan perlahan-lahan ke hadapan. Tahan sebentar. Luruskan badan. Sekarang luruskan dua-dua kaki. Tarik dua-dua pergelangan kaki. Tarik sehabis yang boleh. Tolak habis. Tarik habis. Tolakkan habis. Lagi sekali, tarikkan habis. Tolakkan habis. Buat pusingan belah kanan. Pusingkan pergelangan kaki. Okay, lawan jam.
Tukar kaki. Singkat arah jam. Lawankan balik. Alright. Sekarang kita teruskan kepada senaman kekuatan warga emas. Kita fokus kepada satu aspek iaitu bangun dan berdiri. Okay, boleh dilakukan setiap hari lah. Bangun perlahan-lahan. Duduk perlahan-lahan supaya ada pergerakan otot. Kita ulang lagi 2 kali. Bangun perlahan-lahan. Duduk perlahan-lahan. Okay. Kita ulang. Bangun perlahan-lahan. Duduk perlahan-lahan supaya ada pergerakan otot. Jangan terlalu laju sampai menghempas punggung lah. Senaman yang terakhir, kita masuk kepada senaman kekuatan gabungan dengan keseimbangan. Berdiri, pegang kerusi. Okay, berdiri satu kaki, angkat kaki kanan, tahan, turunkan. Kita ulang lagi 2 kali, angkat kaki kanan, tahan, turunkan. Okey, angkat kaki kanan, tahan, turunkan. Tukar kaki, angkat kaki kiri, tahan, turun perlahan. Ulang, turunkan. Akhir sekali, angkat, tahan, ulang, turunkan.